kami mengucapkan I have Rahia. Merah menjerit-jerit, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah start game bawa aku nak intro. LS 21 Selangor bertemu KL atau KL bertemu dengan Selangor, derby Lembah Kelang. Ya, kita harapkan game ni memang kita nak kena menang lah. Semua game nak kena menang. Kita tak boleh nak harapkan lagi memang wajib menang. Tak boleh buang mata. So carry on. Adios. Baju raya. Selamat hari raya. Alright. Ada bangku menyokong. Satu kosong gol apa ni? Miki gol 1-0. Pakai baju Melayu, panas. Berkicap. Minit ke-11, alhamdulillah. Selangor 1, KL 0. Yes. Macam Iwan ada, Rama-Rama pun ada. Tai burung, nampak tai burung. Ya Allah, bayar RM30 kan? Alright, tamat kepada masa pertama kedudukan bukan 0-1 mabuk dapat air free. Kedudukan 0-1 Miki skor minit ke-11. So Selangor banyak peluang tapi tak apalah, nanti ujung-ujung pun kita cerita. Wah, nampak ketua ramai ke kawan. Lawanan hari ini ditaja oleh Abang Rosli. Pemangku CEO MFL. Kami sama-sama akan naik dengan dia. Okey. InsyaAllah
Yang ada sekarang kita akan gulingkan nanti. Takkan ada lagi apa pemain-pemain palsu. Alright, second round. 0-1, proses. Gaduh lah ni, kita bisa sampai di sini. Kita jaya lah. Macam mana gol aku dah Tak tahu gol macam mana, gol ajaib macam mana. tak gol lah. Gol ke tak? Tadi tu tak tahu gol ke tidak, masih lagi berbincang. Kita pun tak tahu macam mana, masih lagi. Dia tunggu VAR gol. Susah man. Tak tahu lagi. Lama pula ni. Macam mana gol pun kita tak perasan. Saya betul-betul agak-agak berborak je. Santai-santai. Harapkan gol lah. Raya macam gol. Raya macam gol. Masuk. Alhamdulillah gol kedua Selangor. Siapa skor memang kita tak tahu. Kita tak nampak janji gol. Panosri joget sikit Panosri. Joget. 2-0 alhamdulillah Selangor. Mata kompala. Tak boleh balik kampung. 3-0 alhamdulillah. Last kali Hugo kot. Aku tak pasal nak. Lagi Hugo bos. 3 mata. 3-0. Video dia 7 permainan dan 3 mata. InsyaAllah. Gol. 3-1. Tiba-tiba je. Gol. Oh my god. Gol. KL gol. Ya Allah. Reflect. Aduh. 3-1. Seminit je lepas 3-0. KL dapat 1 gol. 3-1. Tengok VAR. Ref tengok VAR. Tak gol dah. Bahaya ni Mat. Aduh, keeper. Sayang. Keeper kat mana? Keeper kat sana. Offside. Macam gol je. Macam gol, bahaya ni. Gol. 6 minit. Tambahan masa 6 minit.
berdebar-debar. Semua berdebar-debar. Semua berdebar-debar dah menyangkung tadi berdiri. Menyangkung dah belaka. Allahu Akbar. Seram, seram, seram. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kalam. Tahan Kalam. Baring Kalam. Baring. Baring. Alhamdulillah. Menang pucuk. Bawa Peter. Baik. Baik. Go. Tak ada orang tengah. Wih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga mata. Tiga mata. Tadi kita main suka sangat kan. Tiba-tiba kedudukan 3-2. Berdebor. Tapi alhamdulillah kalau dah rezeki tu tak ke mana. Tiga mata. Alhamdulillah tiga mata. Sebelum raya ni Selangor dapat naik ke tempat kedua. Syukur. Fortes, Amikia. Dia bukan bendera ni je. Dia bendera Cape Verde. Cape Verde. Alright, kami mengucapkan Selamat Hari Raya LGBT Tiga Mata. Saya Mengwali Sampiang Selil mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Lahir dan Batin. Janganlah nangis. Menang 3-2 Asia. To all fans Selangor, Augusto, Fernando, Hugo, Cirago, selamat Hari Raya. Apa yang tengok? Malu pula kan dengar tu. Selamat Hari Raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan handai dan terutama kepada kawan-kawan semua. Okey. Dan lagi satu, ucapan selamat Hari Raya kepada Johan. Selamat Raya kepada semua fan dan juga kepada Tok Johan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada Selangor. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baik menang 3-2. Alhamdulillah. Kita dah leading sedap 3-0. Tiba-tiba dapat 3-1, dapat jadi 3-2. Sapawi tu aku agak tak tahu lah. Aku tak tengok lagi live. Apa highlight TV tengok tu dia nampak macam Pawi tu offside. Malam lah tak apalah. Kalau ada rezeki tu tiga mata tak ke mana. Tetap kita dapat alhamdulillah. So apa-apa pun ribuan kemaafan daripada ujung rambut ujung kaki. Jika ada terkasar tersilap bicara sepanjang video sepanjang tahun ni, tak kira lah berapa lama pun, jika itulah kesilapan aku. Yang baik tu daripada Allah Ta'ala, yang buruk tu daripada aku sendiri. Dan aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin kepada semua penyokong-penyokong Bola Sepak Tempatan, penyokong saboter Sofisi TV, saboter Selangor dan semuanya. Adios, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir batin. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Sofisi TV. Selamat Hari Raya Selangor dan Batin dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dapatkan ni kedai bercendera yang original di Aliwan Meru. Bye bye, see you soon. Selamat Hari Raya Aidilfitri.
Tiga Mata Selangor FC, Raja Lembah Kelang.